nampak bilik kaunseling ni? Jangan ingat, bilik ni hanya untuk murid yang bermasalah tau. Ramai yang masih salah faham. Apa kata, datang dulu, kenal dulu, baru buat penilaian. Silakan masuk, rasailah sendiri suasana yang tenang, selesa dan penuh dengan aura positif. Jumpa cikgu kaunseling, ada yang masih takut? Tak perlu risau. Cikgu kaunseling bukan cikgu untuk menghukum, tetapi cikgu yang sentiasa bersedia mendengar, memahami dan membantu. Jadi, apa sebenarnya kaunseling? Kaunseling bukan sekadar berbual, malah membantu murid berkembang dalam 4 bidang utama. Pertama, peningkatan disiplin, membantu murid lebih memahami dan mengawal diri dengan disiplin demi kualiti diri. Kedua, pembangunan sahsiah, membentuk akhlak, keyakinan diri, disiplin dan nilai murni. Ketiga, pembangunan kerjaya, memberi pendedahan tentang cita-cita, bakat dan hala tuju masa depan. Keempat, pembangunan psikososial dan kesejahteraan mental, membantu murid mengurus emosi, tekanan, hubungan dengan keluarga dan rakan serta membina kesejahteraan diri. Jadi, masih lagi ada salah anggapan tentang bilik kaunseling, cukuplah dengan tanggapan lama itu. Bilik kaunseling bukan tempat menghukum, tapi tempat mendengar. Bukan tempat menakutkan, tetapi tempat menenangkan. Bukan tempat untuk murid bermasalah sahaja, tetapi untuk semua murid. Jom bersama membina inspirasi, mencipta kejayaan dan menjaga kesejahteraan diri bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Bandar Baru Bangi.